Order 4 steak. Steak yang keempat tu kedai belanja. Nak tahu kat mana? Ni Eddie Butcher and Steak, Bukit Jelutong, Shah Alam. Ada 3 jenis pilihan steak korang boleh pilih kat sini. Ada Wagyu, Angus ataupun Grand Fat. Macam yang aku makan ni Angus sirloin. Jom tengok apa yang korang dapat. Macam steak yang aku ambil ni Angus sirloin. Untuk side dia bagi mustard, ada black pepper sauce, ada corn, ada green veggie dengan mashed potato. Jom kita try. Makan steak memang aku prefer bahagian sirloin, sebab dia ada sekali dengan bahagian lemak tu. Bila kita kunyah tu memang nikmat sangat. Lagi best makan dengan mustard sauce. Dia bagi lagi enhance tau rasa daging. Orang akan dapat juga black pepper sauce macam ni. Lepas tu siap ada mashed potato dengan mixed veggie. Sati babe. Next Ali try dia punya rib eye. Okay, yang aku makan ni green fat rib eye. Dan side dia ada mustard, black pepper sauce, corn, mashed potato dan salad lah. Let's give a try. Untuk part rib eye ni pula, dia ada juga sedikit part lemak. Mostly memang part daging saja. Steak kat sini makan macam tu saja pun dah best tau. Daging-daging kat sini memang fresh. Bila kita makan tu dapat rasa kemanisan. Memang puas hati dan serius, tak akan menyesal punya. Perfect wey. Aku boleh katakan sangatlah rugi kalau korang tak grab promo Meat Mania dia orang. Kalau korang jenis tak makan daging, jangan risau. Dekat sini pun ada menu lain macam fish and chip ni. Dia punya batter memang crispy. Isi ikan sibas tu pun tebal. Makan pula bersama tartar sos homemade dia ni. Memang mantap lah. Dalam set ni dapat sekali dengan Mexican corn salad. Rasa dia creamy-creamy pedas punya. Dia bagi sekali fries. Makan steak korang kena bilas dengan air ni. Rasa sangat nyaman dan refreshing. Selain daripada tu, ini pun antara menu yang best seller kat sini tau. Chicken breast yang dalam dia tu ada saute mushroom dengan spinach. Makan bersama dengan creamy mushroom sauce dia ni memang ngam teruk weh. Menu ni sangat recommended untuk menu pilihan ayam. Lagi sekali dengan mixed veggie sebagai side. Dan aku kalau makan steak memang aku akan bilas dengan sparkling water. Lega babe. Tempat makan dia pun sangat luas dan cozy. So jangan lupa cuba, okay?